Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama Fiz Hana Family. Untuk di video kami kali ni, kami berada di Museum Kuala Kedah. So, untuk video kita kali ni agak bergoyang-goyang sikit sebab anak kami yang rekodkan video ni. Semoga anda semua terhibur. Let's go. Saya tunjuk lah apa yang ada kat sini. Meriam mesti. Kat sini suasana dia sangat seronok kan. Macam nampak laut. Ini meriam para meriam. Meriam besar. Inilah suasana di laut. Buat itu banyak. Dekat sini kalau korang datang angin sangat kuat. Air tu nampak. So, nak ambil gambar ni. Dengan Ryan kena duduk sini. Nak ambil gambar ni. Ya abang, apa perasaan anda datang ke sini? Seronok tak? Okay, so nak kita ambil gambar. Okay, so ni buat saya. So sekarang ni kita tengah fikirlah kat mana nak ambil gambar. Nampak buat banyak kat sini korang. Sangat banyak buat di sini. Korang buat laju korang. Laju buat. So sekarang kita berjalan-jalan. Sekarang ni pun masih panas. Tengok. Ni kalau kami datang untuk tengok gambar ni sebenarnya. Dan nak tengoklah kat tempat ni apa yang ada. Ni tengok macam tempat lah untuk tengok gambar kan. Jalan-jalan. Okey, korang kita tengok gambar dulu. Kita jumpa pula. Okey, so kita dah ambil dah gambar yang pertama tadi. So kita nak pergi tempat lain pula guys. Okey, let's go. Kat sini seronok lah kan. Kalau duduk tepi ni, angin tiup. Dengan boleh nampak view-view yang berada kat sini. Siapa yang baru couple tu boleh datang kat sini. Healing. Seronok lah kat sini korang. Kita cari tempat yang kedua dulu. Sekejap kita jumpa lagi. Let's go. Kita terjumpa kucing. Meow. Nak agak kucing ni. Kita lari. Tak apalah. Ini kat dia. Kita jumpa lagi pula. Orang cuba teka. Ini apa? Sila komen di bawah. Inilah pemandangan yang berada di sini. Sangat cantik. Korang boleh nampak view yang boat yang berada di sini. Dan laut. Nampaknya geng saya dah tertinggal ke belakang. Kita akan lari cepat. Dan lagi. Okay, so dia dah berhenti dah geng. Alhamdulillah. Dia pun ambil yang gambar yang kedua pula lagi. Kita tengok, let's go. Ibu besar lalu apa tempat dia dikelilingi dengan batu. Okay, kita tengah berjalan untuk cari tempat yang kedua. Okay, siapa yang tak tahu, ini adalah meriam yang daripada British lah. Tadi saya ingat kan ini kayu korang. Kalau tengok benda macam kayu. Tapi kalau tengok dalam ni macam meriam biji. Inilah tempat dalam dia. Ini kubu dia. Ini saya tak pasti tempat apa. Tapi ini tempat yang British kot.
Saya tak pastilah. Sejarah dia saya tak tengok sejarahnya. Tu ada satu rumah sekarang. Okey, kita tengah jalan cari tempat yang kedua untuk tegak gambar. Panas sikit ni. Dekat sini suara sangat cantik ya. Ini Maryam je. Museum kan dia. Ini Maryam zaman dulu ni. Okey korang, ni sejarah dia. Korang boleh baca lah. Ni sejarah dia. Okey, kita nak masuk dah. Sebelum nak masuk, kita boleh tengok ada 2 Maryam kat sini. 1 dan 2. Okey, ini dia punya sejarah Maryam ni. Ini sejarah dia. Kau boleh baca. Saya bagi ke sebelah sikit. Maryam ni dia buat benteng lah. Benteng. Kita dah masuk dalam dia. Ini dah dalam dia. Ada satu rumah. Lepas tu ada putih-putih tu. Yang banyak tak pasti kenapa. Lepas tu ada satu kuku yang tinggi tu di sana. Itu pun saya tak pasti tempat apa. Kat sini sangat cantik lah. Boleh ambil gambar kat sini. Kan? Sebab apa dia buat tembok ni? Inilah sebab dia. Untuk pertahanan. Korang boleh baca. Ini apa? Saya tak pasti ini apa. Okey, ini pun jalan nak masuk. Tapi ada 2 Maryam juga. Kita tengok. Ni masuk dia. Ada di situ. Dia pegang Maryam. Ni korang tengok. Tengok di Kaabah. Korang boleh baca. Okey, kita nak masuk dalam ni. Ini dia jalan nak pergi kat rumah tu. Rumah tu tak buka kot. Rumahnya besar juga korang. Mungkin tak boleh masuk kot rumah ni. Sebab dia kunci. Dia ada time juga kot untuk buka. Tapi rumahnya besar juga. Ini Museum Kota Kuala Kedah. Rasanya kita dah ambil banyak gambar dah. Kita cuma nak ronda je di sini. Itu pintu apa pun saya tak tahu. Satu saya tak pasti, ini pun juga. Okey, ini ialah gambar keseluruhan rumah. Tempat parking kereta kat sini pun jelas korang. Okey, itu saja video kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment and share. Jumpa lagi next video. Bye bye.